Assalamualaikum. Puasa belaka tak cerita tu. Agak-agak puasa penuh lagi. Jadi hari ni saya nak tunjuk kita ada dua-dua unit kereta ni semuanya telah dijual. Customer pun dah bayar down payment, sign agreement. Jadi sebelum kita nak buat video tempat servis, nak ceritalah sikit tak. Wellfire 2.0 ZG. Kelas unit yang kita ada ni. Kalau untuk pengetahuan, ZG ni memang payah sangat nak jumpa dalam market lah ni. Kalau ada pun sikit-sikit nak. Tapi customer ni, dia mari tengok dengan condition. Dia terpikat kepada condition lah kita boleh kata. Sebab condition kereta ni dia main dengan grade 5A, mileage 15,000 lebih lah. Jadi memang jackpot lah customer dapat kan. Body kit tu, kita we free pada customer. Itu saja untuk Wellfire. Ni Alphard ni model S7 seater. Alphard ni pada cerita sebenarnya. Customer ni dia tengok dalam media sosial saya, dia tengok kau boxy model baru SZ, tapi bila dia mari dengan harga pun tak beza mana ke. Jadi customer pun dia tengok ke Alphard ni, buat jatuh cinta kepada Alphard. Hari tu juga customer booking Alphard ni. Saya awal-awal tadi masuk loan pun telah lulus. Jadi alhamdulillah lah, untuk sempena bulan puasa ni memang tu permudah ke urusan saya di Pacar Motor ni. Dia molek lah dua-dua kereta ni, dia buat raya. Jadi macam biasa, lepas pada lulus loan, customer sign agreement, bayar down payment, first step kita ke Giata servis. Tempat kita nak servis, macam biasa, Smart Auto Care Garage. Kita akan tukar minyak enjin, kita akan tukar minyak gear juga, walaupun kereta ni mileage dia 15,000 lebih lah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kualiti kepada customer kita. Sebab kita bukan kecek saja. So kita akan bergerak pergi tempat servis, kita jumpa sana pula deh. Sana pun kita akan buat video pula. Nak tunjuk betul kalau kita tukar minyak ni lama ke oyak saja tak. Jom kita jumpa sana. Sebelum ni, ada orang pernah komen lah, kita servis kereta ni di showroom. Ada orang komen, beli kereta mahal-mahal, servis memang poboh pokok gitu ya ada servis. Jadi, inilah workshop dia. Smart Auto Care Garage. Kita nak tunjuk ke bahawasanya, workshop ni wujud. Kita servis ni workshop Smart Auto Care Garage, terletak di Jalan Kebus Hotel saja, gitulah. Alphard ni kita telah siap dah servis. Macam biasa kita tukar minyak enjin, kita tukar oil filter, lepas tu minyak gear apa kita tukar juga. Walaupun Alphard ni mileage dia tak sampai lagi 30,000, tetap kita tukar. Sebabnya kita nak menjaga kualiti kereta untuk customer kita dapat dengan keadaan yang puas hati. Atas tu baru naik. Ni Wellfire pun kita akan buat benda yang sama. Kita tukar minyak enjin, minyak gear, oil filter, terlupa nak ayat tadi. Kita akan scan jugalah komputer box dia tu untuk memastikan kereta ni semua parts komponen dia berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Wellfire ni dia battery weak. Jadi battery weak ni kita kena tukarlah bateri ya. Macam ni kita check voltage bateri dia, tak ada masalah, boleh pakai lagi. Jadi kita tak tukarlah bateri. Hot ni kena jumper dah 2-3 kali. Kita nak tukarlah bateri tu. Sebab apa? Untuk kepuasan dan kita nak menjaga kualiti kereta kita di Pacar Motor. Tersiwi customer komplain lah tak. Beli kereta 200-300 tak kena pakai seminggu 2 kena tukar bateri dah. Gitulah cerita dia. Step seterusnya kita pergi push pakong dulu. Sebab lepas pada push pakong tu baru kita boleh ke proses seterusnya support tinta. Tapi jangan pusing. Semua benda tu kita akan buat video, kita akan tunjuk bukti. Sebab kalau kecek saja takut tak percaya, okay? Jadi tunggu dah. Sambungnya daripada part servis mari, kereta servis hari ni kita mari tukar tayar deh. Untuk pengetahuan semua kereta kita di Pacar ni tidak semua kita tukar tayar.
bergantung kepada kondisi tayar. Kereta ni walaupun dia mari dengan mileage rendah 15,000, tapi tayar dia tu tayar asal di kereta okay? Jadi agak lama lah. Line dia pun ada crack-crack dah apa semua. Untuk nak jaga kualiti dan kepuasan hati customer, kita tukarlah tayar. Jadi benda ni cost ni memang kita absorb lah dalam harga kita. Lusa kita pergi Puspakom, lepas tu baru kita akan pergi ke proses seterusnya. Nak beli kereta buat raya, dia lagi walaupun video ni tu beli kereta tu beli lepas raya deh. Alphard ni kita tukar dah tayar. Dia awal-awal lagi, masa kereta Sapa tu, tayar boleh kira dah berat kan. Jadi kita tukar awal-awal lah tu. Takut-takut customer nak test drive kan. Tak sedap bawa kan. Takut jadi tak jadi. Gitulah. Alphard tu mungkin akan siap dulu. Seterusnya baru Backfire. Tunggu dah. Video ni tak habis lagi, ada sambungnya lagi. Dalam video sebelum ni saya bagi tahu dah kita akan deliver Alphard dulu. Jadi Alphard dah siap dulu. Jadi Alphard ni step ngelah tu biasalah kita polish dengan buat interior detailing. Customer ni agak jackpot jugalah. Dia dapat free gini banyak. Masalah satu dia tu ni body kit Modelista ni kita bagi secara percuma dan juga tayar pun kita tukar baru. Sebab tayar kereta ni dia mari tu boleh condition tu memang berat lah tayar kira botok lah. Jadi kita tukar baru lah untuk keselamatan customer kan. Kereta ni juga kita tinta, kita semua cermin kita tinta mengikut spek customer nak. Kapek kita pasal juga, kapek asal dia kita tambah lagi kapek wanita super customer nak juga. Lepas tu minyak pun kita bubuh dah full tank, waktu memang complimentary daripada saya sebagai SJ lah. Jadi mari kita tengok layar lah video tu luar dan dalam kereta ni. Panjang lebar duk cerita pasal gapo kita buat atas kereta ni dah. Spek kereta pun tak ayak lagi. Alphard ni dia model 2.5S, iaitu 7 seater, seat wanita, full fabric. Cuma kereta ni special dia juga, dia mari dengan sunroof. Sebab kalau untuk model S 7 seater ni, kalau tengok dalam market ni boleh kira ke jarang lah. Sunroof ni peh-peh lah, dia harga tinggi sikit Lepas tu kita pergi kepada belakang. Ni bahagian belakang dia ni. Roof monitor pun ada siap-siap dah. Customer tak payah dah tambah penipal dah tambah. Owner je pun siap pasal dah. Cuma ni, ni special juga ni. Ni lansir ni, made in Japan ni. Owner Jepun ni berkali dia nak suruh kau tak nampak lagi dalil kak. Tahu lah dia nak buat gapo, nak nusuk kali. Pasal lansir siap-siap. Lansir pun kita tak buat kak. Sebab kita ada kalau customer kata biar ada situ. Jadi kat kita pun memang kita akan biar situ lah. Kalau customer nak ambil, nak cabut rumah, dia buat lansir rumah tu terpulai pada dia lah. Kita akan wheel kereta seadanya. Lagi gapo kita nak oyak? Warranty tak oyak dah. Okey, untuk warranty ni kan, sepenuh raya ni warranty pada promosi juga. Kalau sebelum ni dia bagi 7 tahun. Untuk sepenuh raya ni, dia bagi sama 8 tahun warranty, unlimited mileage, open workshop. Kalau duduk di mana-mana, support customer ni dia duduk di Pasir Putih. Jadi kita pada dah workshop kita suggest dia untuk dia pergi servis. So tak ada isu lah. Open workshop memang sangat senang untuk customer. Kita pun sebagai salesman pun tak sakit kepala kan. Kita tunggu customer mari ya. Kita akan tanya customer feedback dia sepanjang berusaha dengan saya di Pasar Motor ni lagu mana. Jangan tutup lagi video ni. Tak habis lagi dah. Ya, Assalamualaikum. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Hari ni kita ada special delivery Alphard S kepada customer kita, Cik Hamzah dengan Puan Nasiah daripada Pasir Putih dah. Kita pendekkan cerita, kita tanya customer direct lah. Feedback dia sepanjang berusaha dengan saya dan juga di Pasar Motor daripada mula-mula siapa kau deliver. So, Sebenarnya saya tengok daripada Facebook. Semuanya bila tengok tu mula-mulanya asal nak tengok porsi tu. Tapi bila mari tu yalah kena rumah, kena ke Alphard. Jadi urusannya senang lah bagi saya dengan SRK ni. Amat senang lah.
senang lah. Mudah-mudah urusan. Terima kasih banyak. Kena pergi dah ni. Licin kan tengok jatuh. Tapi gitu lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Cik Abzah ni bagi komen yang positif. Video ni tak habis lagi deh sebab next ni kita ada satu lagi delivery by fire pula deh. Jadi tunggu. Jangan tutup lagi video ni. Bye bye. Alhamdulillah, Alphard kita settle dah deliver. Jadi kita akan deliver pula Wayfire ni. Tapi sebelum tu tak, tengok nombor plate dulu. Oh, single digit boh. Siapa nombor plate? Padai dengan kereta ni tak. Oh, Wayfire ni kalau kita tengok dalam market lah ni, market Recon tu memang sangat-sangat susah nak jumpa Wayfire. Tambah-tambah pula spek ZG. Jackpot customer ni dapat kereta Wayfire ZG ni dengan grade 5A, mileage 15,000 lebih. Oh tu pakai jadi selalu tu buat raya. Jadi kita recap balik lah atas kereta Wayfire ni apa kita buat. Biasalah untuk semua kereta kita di Pacar Motor, sebelum deliver ni first kita akan servis. Lepas tu kita servis pun kita tukar minyak enjin, kita tukar minyak gear, kita tukar walaupun mileage dia rendah 15,000 pun kita tukar juga minyak gear. Biasa tak ada body kit tapi kita bagi free body kit untuk customer. Body kit Moralista percuma, customer tak kena bayar. Dan lagi juga kita juga tukar juga tayar. Walaupun tayar tu bunga tebal lagi tapi sebab tayar tu asal di kereta jadi kita rasa agak lama mungkin tayar tu expired, kita tukar juga tayar baru. Kita buat detailing kita. Detailing kita yang special sebenarnya. Tempat-tempat lain tak buat tapi kita buat. Detailing kita tu kita cabut. Ring tu kita cabut, kita cuci bahagian dalam. Kita akan buat video sebelum dengan selepas detailing. Boleh tengoklah kalau berasa puas hati, boleh mari beli kereta di Pacar Motor. Sebelum sambil-sambil kita nak tunggu customer deliver ni, kita tanya feedback. Kalau siapa-siapa nak beli Wayfire model baru, kita ada satu unit model baru. Hak ni dia panggil 2.4 turbo Z Premier tahap 40. Hak ni masih lagi available. Kalau siapa-siapa berminat, bolehlah mari di Pacar Motor, ada pun drop komen sini. Kalau contact saya direct pun, nombor telefon saya akan letak di video tu dah. Jadi kita akan deliver esok. Register pun esok. Kita tunggu feedback daripada customer. Jangan tutup lagi, video tak habis lagi. Baik. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Hari ni kita ada satu lagi delivery kereta raya. Saya molek kereta yang boleh buat raya kepada customer kita. Dia buat atas nama wife, surprise untuk wife. Jadi hari ni kita nak tanya lah sepanjang proses berurusan dengan saya dengan Pacar Motor ni, ada apa boleh komen sikit lah. Assalamualaikum, insyaAllah. Alhamdulillah, tiba masanya saya terima kereta lah Wayfire ni. Panjang urusan, mari tengok survey apa semua sampai ke delivery ni, alhamdulillah lah, memberi khidmat yang baik lah. InsyaAllah. Terima kasih dan banyak. insyaAllah akan berusaha lah, insyaAllah. Kalau ada masa lagi, ada rezeki, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak weh. Jadi kalau kepada pembeli-pembeli di luar sana tu, kalau nak beli kereta dengan saya di Pacar Motor, jangan ragu-ragu, boleh mari beli, tak ada masalah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, video deliver kereta raya untuk 2 unit yang saya telah jual tu telah selesai. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada customer, iaitu Puan Nazihah yang membeli Alphard dan Puan Rahiza yang membeli Wayfire ZG. Jadi ikut plan kita sebenarnya, kita nak buat satu video untuk kita nak review Wayfire Z Premier ni, tapi tidak tersampai sebab kita akan buat video deliver tu. Kereta ni telah pun dijual, so loan customer pun telah lulus. Jadi kepada customer-customer kita di luar sana tu, kalau nak beli kereta, jangan rusing kalau tak sempat pakai untuk raya Aidilfitri ni. Kita ada lagi raya haji, boleh lagi nak beli kereta dengan kita. Jadi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel kita, boleh like dan tinggal komen. Assalamualaikum.